Halo guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, wadah amal audio, so welcome back to my YouTube channel guys. Okay gang, so first of all aku tahu video kali ni agak lain sikit dia punya quality video ni. Sebabkan selalu aku pakai phone yang satu lagi, tapi sebabkan phone tu bateri low, so aku tengah charge. Tapi sebabkan aku agak rushing sikit hari ni, so nak tak nak aku nak kena push juga untuk konten ni buat juga. So aku pakai phone satu lagi aku. Okay, so sekarang ni untuk konten kali ni, kalau nampak ni pun nampak kan, ada plastik. Sorry lah letak bawah. So ni bukan bulan puasa, okay? Bukan plastik hitam ke apa. So dalam ni ada beberapa parts barang modified untuk Myvi Gen 3 awak. Okay, so nak tahu apa benda, sebenarnya aku nak replace lah, daripada barang carbon aku nak tukar ke yang forged carbon. So nak tahu, stay tune untuk konten kali ni. So awak tengok lah, kalau dapat settlekan hari ni lagi baik. So mungkin sebab nak buka tu pun ambil masa juga. So kita tengok macam mana. Alright, so let's go. Subscribe tu gratis guys. Mantap, mantap. Okay geng, so sekarang ni total barang ada 4 barang lah. Okay, so ada satu barang tau dah pasang. Okay, so nak tahu barang tu apa, sekejap lagi aku tunjuk. Okay, so sekarang ni dekat depan aku ada 3 barang. So ni adalah door handle. Okay, manakala yang ni adalah logo forged carbon, logo Myvi, emblem lah kita panggil. Dan juga yang ini adalah rear mirror. So nanti aku akan tunjuk satu-satu ni bahagian mana. Tapi ada yang mungkin tahu, korang tahulah. Okay, so sekarang ni ini adalah door handle forged carbon. Okay, so sebenarnya dalam pengalaman aku dekat Myvi Gen 3, aku dah pakai 2 kali cover door handle ni. First kali aku pakai yang carbon fiber punya looks. Okay, dia macam ni, carbon fiber punya looks, tapi dekat sini door handle. Okay, cumanya masalahnya dulu aku punya door handle lama tu, dia punya satu tu dia dah pecah tau sikit. Sebab dulu masa nak pasang, aku tarik sebab tersalah pasang, so dia terpatah. Tapi nak tak nak, pasang jugalah kan. Lepas tu aku pakai carbon tu dalam setahun kot. Aku tukar yang gloss black. Yang ini adalah hitam kilat. Okay, tapi ni pun banyak patah lah. Dia dah patah, so nampak tak cantik lah. Ni pun banyak dah patah. Okay, patutnya cover dia panjang sikit, so dia jadi tak lawa tau. Okay, dan lepas tu dia beli yang ni gloss black, yang ni carbon looks, manakala yang ni adalah forged carbon. So dia jadi macam banyak sangat. Okay, so sekarang ni aku nak tukar yang forged carbon looks lah. Okay, tapi masalahnya tak sama sangat lah, dia lain sikit. Cumanya ok lah, yang tu forged looks kita nampak lebih agresif sikit. So datang sekali dengan cover ni lah. Okay, so itulah antara dia. Ni dia punya tepi dia, dia set lah. Cuma yang ni dia ada 5. Okay, contohlah macam kereta korang Beza, Azia, Myvi Gen 3 kan, ada setengah tu yang tak ada button sini. So nak tak nak dia orang akan bagi sekali kalau korang beli. Macam awak ada ni button ni, so awak kena pakai ni lah. So kiranya awak ada satu spare part. Okay, tak ada masalah. Alright, kadang-kadang setengah seller dia jual, dia yang bagi yang ni sekali. So maknanya yang ni dia bagi 3 saja. So susah lah kalau kereta yang tak ada button macam ni, susah sikit. Okay, dan lepas tu aku tunjuk satu lagi yang barang aku dah pasang, iaitu di sini guys. Okay, so dekat sini logo. So kalau tanya aku, dia tebal sikit lah, tapi ok lah geng. Right, dulu ni matte black, dia wrap matte black. So aku tukar, aku pakai yang cover juga forged carbon. So dia nampak match sikit dengan steering aku atas bawah lah. Okay, dan lepas tu aku memang minat main forged carbon lah berbanding carbon fiber, sebab forged ni nampak lebih agresif sikit. Itu dia. So yang ni semua link di ruangan description. Ada macam-macam jenis kereta. Stay tune. Okay, dan lepas tu next dia adalah rear mirror. Rear mirror. Okay,
So yang ini adalah dekat sini. Yang dulu first kali, kalau siapa ingat lagi konten tu, awak letak lah dekat skrin sekarang ni. Dulu mula awak pakai yang carbon fiber, maknanya carbon celup lah, macam ni. Okay, lepas tu awak ada tukar yang ke gloss black, sebab awak nak matchkan dengan yang door handle. Tapi dulu member awak, Abang Syed, dia nak pakai yang carbon fiber. So awak swap dengan dia. Sebab dulu dia punya gloss black, awak punya carbon. So awak tukar dengan dia, awak pakai gloss black. Gloss black lama juga pakai. Lepas tu awak cabut, awak dah tak pakai dah. Okay. So yang ni awak tak ada buat konten, awak pasang balik. Sebab awak ada 2 set yang carbon loops ni. Satu dekat member awak, satu lagi awak pakai sekarang. Yang ni baru tau. Okay. So sekarang ni awak nak tukar yang ke forged carbon. Cuma ni yang baru, sirip dia ada 4 tau. 1, 2, 3, 4. Macam ni ada 3. 1, 2, 3. Kalau tanya awak, sebenarnya awak minat macam ni lah, sebab dia tak banyak sangat. Tapi sebab yang forged carbon ada yang 4 sirip macam ni, so kita tengok macam mana. Alright. Dan lepas tu pernah ada isu lah, yang ni tegak, yang ni yang lengkung sikit. Okay, sebenarnya ni, ini adalah yang kita jual. Kenapa awak nak tukar yang ni sedangkan ni awak jual? Sebab kan forged carbon. So yang untuk forged carbon awak punya tak ada buat lagi. So awak dengan team awak sebenarnya tengah meeting lagi. So kita tengok macam mana lah. Okay. So ni pun kalau korang tengok dah tertanggal-tanggal dah tertanggal-tanggal. So jadi macam tak cun. So ini dulu masalah dia apa tau, awak tak letak primer. Okay, sekarang ni primer tak ada. Awak tahu konten ni tak siap hari ni. Ini mungkin kita just interview lah barang-barang apa awak nak pasang. Okay. So ni dulu primer habis. So awak sarankan korang nak beli cover ni, beli sekali primer. Dekat Shopee ada, TikTok Shop semua ada. Alright. So barang-barang ni semua kalau korang nak beli pun, awak akan letak di link di orang description. Right. So ni lah dia, sedih sikit. So awak fikir mula-mula nak buka, tapi ala-ala nak buka, why not kita pakai forged carbon. Okay. So kalau korang tanya awak, benda ni sebenarnya, okay, dia tak macam door handle apa semua tau. Okay, rear mirror ni sebenarnya setengah orang ada yang suka pasang dia nampak agresif, ada yang pasang dia nampak lebih looks like annoying sikit, ataupun annoying. So benda ni bagi awak ikut pada orang lah. Tapi kalau macam awak suka benda ni sebab kan kalau My Vision 3 dia tak besar sangat, dia just nice je. Okay, benda ni bukan awak kutuk tau. Okay, ni di pandangan mata awak. Sebab kadang-kadang setengah viewer dia nak minta pandangan awak. Okay, awak lupa kereta Alza. Okay, ni semua sepupu awak tau, ni semua family. So ni semua dah minta izin. Okay. So untuk Alza yang tu, Alza baru tu, okay, aku tutup nombor plate dia. Cermin belakang dia besar tu macam ni. Okay, bila cermin besar, dia ada dia punya rear mirror dia. So macam kereta ni pun ada, tapi awak tak nak pasang sebab kereta ni dia awak buat more pada macam VIP looks lah. Yang tu kereta parent kan, jadi kena beduk geng. Okay. Sorry lah, ni semua awak tumpang letak jap. Okay, so sekarang ni kalau korang tanya awak, macam kereta Myvi Gen 3 just nice je. Okay, ni kereta yang nice lah kalau jujur dengan korang di mata awak. First kereta Myvi Gen 3, selepas tu Pro 2 Beza, selepas itu Proton X50, bukan S70 ke apa, bukan tau, X50. Yang tu memang just nice. Lepas tu Ford Mustang lah. Okay, sebenarnya design ni kalau tanya awak, kita panggil design Mustang. Sebab Ford Mustang yang design, kita ambil daripada design Ford Mustang, kita acu masuk ke My Vision 3. Sahabat saya lah, Black Bunny, yang buat barang ni. Okay. So sekarang ni barang ni ikut pada masing-masing lah. Kalau kau tanya awak, lawa je, dia nampak agresif. Dia lebih agresif lah. Tapi kadang setengah orang cabut ni lebih clean. Yes, betul awak mengaku benda tu. Tapi sebabkan bagi awak nak nampak lebih, orang kata something different, tengok pada setup. Okay. Kalau korang tanya awak, setup yang sesuai pakai ni, semua generasi setup tak ada masalah, kecuali setup Sirion. Okay. Awak mengaku Sirion kalau pakai memang tak cun, sebab kan Sirion ni dia mau pada clean concept. Clean concept. Okay. Macam awak setup, kita panggil setup Roja. Bumper pun depan GT, ni pun tak siap lagi. Red tak sampai lagi. So stay tune. Okay. So itulah dia, ikut pada korang.
Right. So sekarang ni next adalah ini dia barang. So ni barang memang agak panas geng. So yang ni adalah emblem tulisan Myvi Gen 3 yang barunya. Dan juga Myvi Gen 3 facelift lah. Okay, so sekarang ni kalau korang tanya awak, belakang ni bonet dia awak dah buat CF. Awak wrap je, bukan bonet ori CF lah. Okay, so sebelum ni memang awak biar kosong je. Okay, betul, awak mengaku memang dia nampak lebih simple, kemas di mata awak. Okay, so sebenarnya asal sini ada emblem Myvi tau. Okay, cumanya bagi awak tak tahu lah benda ni. Awak mengaku sebenarnya kalau letak emblem Myvi ni lebih nice sikit lah. Ni bukan sponsor ke apa tau, ni memang aku beli. So benda ni memang di mata aku rasa yes, aku tahu akan ada kata alau macam ni lebih kemas. Ataupun korang bonet ori kan, warna merah ke, biru ke, putih ke, silver ke, hijau ke, yes, aku tahu memang kemas kalau cabut semua. Sebab asal dia tulisan Myvi dan advance ke whatever lah, sebelah tu dia tulis Eco. Eco dengan advance ke, X ke, H ke, semua cabut. Tulisan Myvi ni nak cabut boleh, tak nak pun boleh. Korang nak biar pun tak ada masalah dekat sini. Kita letak ke bawah sikit lah, ataupun macam mana kan. Okay, sebab awak ada yang CF punya dia sama macam ni, tapi awak cabut. Sebab masa kali aku nak pasang, tapi sebabkan bonet dah CF, so logo pun CF, dia jadi agak pelik sikit. Okay, so sekarang ni yang ni awak beli yang cover. Okay, dia tak boleh terus sampal. Yang ni yang cover. So awak kena cari balik emblem awak yang lama tulisan Myvi tu. Kalau tak ada, awak terpaksa beli yang satu lagi. So awak beli yang satu lagi yang mungkin yang chrome, sebab asal dia chrome kan. So yang ni yang cover. So korang tak perlu nak wrap ke, spray ke apa, yang asal chrome tu beli ni, tampal dia terus. Terus tak nampak lah chrome tu. Right. Kalau tanya awak, ikut balik korang. Kalau tanya awak macam tak tahu lah, macam nice ke lah. Kadang kalau macam setup awak, setup Golf spoiler, kalau tanya awak minat Volkswagen Golf Mark 7 lah, GTI dan juga R. Okay, awak minat. Tapi orang kata, ada yang kata awak pakai Myvi tapi acak-acak nak jadi Golf. Sebenarnya kita tak adalah acak-acak. Kita orang kata ambil inspirasi. Gitu geng. Okay, ambil inspirasi. So kalau saya pasang logo Myvi ni, mungkin boleh kurangkan sedikit. Orang kata nak jadi Golf sangat lah, apalah, ada logo Myvi, still tak buang lagi. Pro 2 punya logo pun still Pro 2, tak ada tukar-tukar logo lain geng. Okay geng, so ini adalah hari keesokan dia. Sebab semalam rushing, udah gerak, so terpaksa hentikan video. Okay, so sekarang ni adalah kesinambungan lah konten semalam. So untuk konten kali ni adalah aku nak tukar dua handle. Okay, so sebenarnya aku dah cabut tau. Okay, yang ni udah cabut, yang lama. So asal chrome. Okay, lepas tu belah sini pun dah cabut. Dah cabut. Pun dah cabut. So ni yang lama lah. Ni yang lama, ni yang baru. Forge kabel. Okay, so aku tahu mesti ada yang nak tanya macam mana nak buka kan. Mungkin lah ada yang nak tukar ke. Mungkin sebelum ni korang pakai gloss black ataupun CF, so korang nak pakai forge macam aku, tak ada masalah. Macam ni dia dah longgar lah, sebab dah buka. Dia pun sama. Okay, awak tahu sebelum ni awak pernah ajar cara nak buka adalah dengan menggunakan benang. Okay, sekejap. Okay, sebelum ni awak ajar menggunakan benang tali mancing. Okay, benda ni boleh buat, boleh buka. Cumanya benda ni dia agak leceh sedikit. Sebabnya kenapa? Korang nak kena tarik, so sakit lah kan. Okay, so sekarang ni, hari ni sebenarnya awak baru tahu dan awak saja try sendiri lah. Awak menggunakan kuku kambing. Okay, benda ni korang nak dapatkan, boleh dapatkan di Mr. DIY. Okay, macam ni cara buka dia. Okay, ni kena gunakan tenaga sikit lah. Cumanya tak sakit tangan macam pakai tali mancing. Okay, so cara dia macam ni dah longgar tau. So saya terpaksa buka. Saya buka dulu. Okay, so cara dia adalah korang gunakan yang kecil ni. Okay, korang gunakan yang kecil. So korang masuk dan umpil daripada ujung ni, macam ni. So umpil slow-slow tau. Slow-slow. Kalau korang rasa sayang body, tak nak calar, selalu tip lah. Tutup ujung ni, lepas tu umpil.
So dia akan kena boleh sikit. Tapi tadi awak tahan, tapi terkena juga. Aku tak tahu dalam kamera nampak tak. Tapi tak apa sebab ni wrap. So nanti mungkin kita tukar colour lain kan. So umpil, so dia akan melekat macam ni. So korang main ujung ni, sap. Maksudnya benda ni masuk, tarik macam tu sampai sini dia akan stop. Sebab sini ada corner sikit, so dia dah agak ketat sikit. So masuk sini, henti kat sini. Okay, contoh macam ni lah, dia melekat kan. Okay, contoh so korang ambil yang panjang ni, korang ambil yang ni, bucu ni, korang masuk ujung, selit. So sampai sini je dia dah longgar. So korang tarik. Ada yang patah tau, macam belah sini tak patah. Ada yang belah sana buat patah. So contoh ambil, sorry mengah sikit. Tadi buka berapa peluh. Mana ni tadi, crack amat tau. So benda sebenarnya boleh pakai lagi, cuma dia ada agak calar sikit lah. Tapi mungkin mungkin awak bagi main bau kot. Kalau jual murah RM20 je. Sebab kalau beli baru ni dah 80 lebih. Awak jual RM20, awak bagi dah betik baru. Okay, so sekarang nak pasang Forge Carbon. Senang je. Nak pasang yang baru pun senang. Okay, aku tahu mungkin ada yang kata kesan-kesan gam ni kan. Okay, macam ni awak dah gusuk tapi tak bersih sangat lah. Cuma awak nipiskan sikit. Awak guna dengan pisau. Sekejap. Okay, so pisau macam ni, jangan pisau dapur sebab tak tajam. So ambil pisau ni. Okay, panjangkan sikit. Sorry benda agak tajam, so gores je. Gores. Dia tak adalah bersihkan tau, dia hanya menipiskan saja. Cuma ni bagi awak okey lah. Mungkin kalau korang daripada yang cover tu nak pakai yang chrome balik, mungkin kena buat bersih-bersih lah. Yang tu sebenarnya awak boleh ajar, cumanya agak susah sikit. Sebab takut panjang konten kali ni. So macam ni je, gores. Awak tahu mungkin ada calar ke bang? Kalau jujur sebenarnya calar sikit lah, tak banyak. Tapi bagi awak tak ada masalah. Okay geng, so yang ni dah siap pasang dah. Ni tadi awak buat konten TikTok sikit. Okay, so macam ni lah looks dia. Right, awak tahu kalau pasang Forge ni, tiba-tiba dekat sini CF dia tak kena sikit tau. Contoh kalau sini gloss black ke, sini CF ke, dia kena sikit. Tapi sebab bila sini Forge dia nampak macam meriah sikit kan. Okay, dia nampak tak sama tapi Forge sikit ni Forge. Tiba-tiba sini CF dia jadi macam alamak. Awak tahu ni pun CF. Tapi sebabkan ni dia vacuum, so awak nak buat Forge agak risau sikit. Tapi boleh buat, cumanya dia agak pricey sikit. Tapi tak apalah, kita hold dulu. Okay, stay tune. So yang belah sana belum pasang. Yang ni memang saja nak buat untuk YouTube. Okay, so dia agak annoying sikit, tapi tak apa. Sebab ni kita akan pasang cover. So first nak pasang senang je, lap dulu. Kalau korang ada stiker remover lagi baik lah. Buang kotor-kotor ni, tapi dah lap. So just pasang je. Okay geng, so ajar yang ni dah buka double tape. Okay, so kalau nak pasang geng, korang jangan main pasang tau. Sebab okay, jap, ni dah buka agak susah sikit. So awak ambil macam ni. Okay, so nak pasang, korang jangan main pasang macam ni tau. So dia akan nampak kat sini macam chrome sikit. So dia kalau dah tekan pun mesti nampak sikit ujung. So awak sarankan benda ni, korang ke atas sikit macam ni. So dia akan tutup. Lepas tu ni jangan terlalu ke sini sangat, ke sana sikit. So dia akan kemas, dia akan jadi macam sebelah. Okay, oh sorry, dia akan jadi macam ni. Bawah dia nampak sikit, tapi bawah siapa nak dongak bawah kan. So dia akan nampak macam ni. Okay, just nice je. Bawah dia ada gap sikit je, tak banyak. Tapi kalau kita tengok dari sini pun cun je. Okay, mengah ni. Okay, so sudah settle. Okay, akan tekan sikit ni. Tekan sikit. Okay, cun. Nice sikit lah. Kalau chrome ni kan dia macam tengok pada setup lah. Kalau yang main setup siram dia kena. Kalau setup macam awak ni banyak main hitam, so pelik sikit kan tiba-tiba chrome. So ya, okay geng, so sekarang ni adalah ni pula. So apa yang awak buat lah, awak umpil macam ni, pakai benang sikit.
function tapi tak sebanyak function macam ni. So aku pakai ni masuk ujung ni. Kau umpi lah, nampak dia cabut. Buat je. Okay, benang ni aku rasa boleh tarik keluar. Okay, sementara aku letak atas kettle tu. Okay, so kau umpil dia sekejap. Okay, seterusnya adalah rear mirror yang forged carbon. So kalau korang tanya awak kan, memang handsome gila lah geng. Dia nampak lebih meriah, lebih agresif. Lepas tu dia tak nampak terlalu timbul sangat. Itu yang best. Kalau macam ni dia timbul sikit. Ini belanja lagi lah kalau tanya awak. Macam ni dia ke dalam sikit. Okay, so itulah dia. So geng, awak beritahu awal. So next content kali ni confirm awak akan wrap depan, settlekan by next content juga. Dan lepas tu fender ni awak tak tahu lagi nak buat forged carbon ke tak. Okay, so ni adalah setup untuk macam sementara lah. Dia sebenarnya awak nak tukar colour tapi modal tak mengizinkan lagi. So awak fikir-fikir balik. So awak nak buat forged carbon ni dekat bumper depan. Sebenarnya bumper depan ni nak wrap biru tapi wrap tak cukup, wrap dah habis. Dan lepas tu alang-alang bumper depan forged, fender nampak macam tergantung. Tapi tak apa, awak buat depan dulu. Stay tune geng. Okay, so yang belah sini pun dia just buka saja. Tarik. Ni dah cabut, so cabut je lah. Okay, 3 hours later. Okay geng, so setelah dalam 2 hari, 3 hari lepas tu, so semua telah siap pasang lah. Okay, so first adalah di door handle, forged carbon. So memang handsome. Sama juga bahagian belakang. Okay, cuma yang ni awak kena jujur dengan korang. Ada satu benda barang ni bagi awak dia ada isu sikit. Bukan isu lah, dia boleh settle kan. Cuma yang kena ada satu barang, iaitu primer. Okay, so dekat door handle tak ada masalah. Dekat steering logo pun tak ada masalah, forged carbon. Okay, so dekat sini yang masalah sikit, rear mirror. Okay, sebenarnya ni bukan produk awak dengan tim awak buat. Yang ni awak beli daripada orang lain. Cumanya dia punya ni straight tau. So bila straight, dia akan terangkat kat sini, terangkat kat sini. Belakang tak ada masalah. Yang sini dengan sini. So apa perlu buat? Korang beli primer. Primer 3M awak akan letak gambar lah. So sekarang ni dah okey. Ni kira kali kedua awak letak primer. Kali pertama, hari tu masa buat konten awal tadi, pasang. Lepas tu dia dah lekat. Awak nak buka boleh, dah tak boleh sebab dia ketat. So awak letak primer, sapu lebih sikit. Sapu lebih sikit. So ni awak tengok dah okey dah. Tak ada isu apalah. Semua okey. Kena ada primer. Okey. Sama juga sebelah sana. Sebelah sini pun sama juga, kena ada primer. Dia longgar kat sini, dia terangkat. So boleh masuk jari. So macam agak annoying sikit lah. So okay, settle. And then the latest one hari ni awak pasang adalah ni. So yang ini adalah emblem Myvi forged carbon. Okay, sebenarnya jarak dia lama jugalah. Sebenarnya boleh get settle dalam 1 hari. Cumanya kalau korang nak pasang ni, sebab ni yang cover, korang kena ada emblem original yang chrome tu. Kalau korang dah buang ke apa benda ke, korang jangan risau. So benda tu boleh dapat balik sama dekat Shopee, ataupun awak akan letak link di ruangan description. Korang nak cari CF pun boleh. Cumanya yang selama ni awak punya yang lama CF dapat dah buang. So awak beli baru CF, lepas awak pasang forged carbon. So dia ni adalah cover. So bila CF bagi awak kurang cun lah, sebab dia ni CF, awak CF. So bila main forged dia nampak kontras sikit lah. Okay, tapi bagi awak CF ke forged, better forged lah. Dia lebih nampak tebal sikit tulisan ni sebab ni cover. Dan lepas tu dia tak tahu lagi. Kalau ikutkan dulu, aku pernah buat konten untuk cabut awak emblem. Tapi yang ni aku suka lah sebab yang ni beli tau guys, bukan sponsor tau. Tapi sebab tak tahu, aku rasa aku minat forged. Tapi forged ni, ini idea terus awak cerita, forged ni tak boleh terlalu banyak. Kalau korang perasan pun spoiler ni awak main CF. Sebab boleh je nak forged, tapi awak rasa macam terlalu banyak forged pun agak serabut sangat. So pun depan ni, okay.
InsyaAllah doakan awak. Mana tahu ada orang nak sponsor rap bumper depan kan. Okay, so sampai sini saja untuk anda kali ni. Nak dapat barang-barang semua ni di ruangan description video ni kan, aku dah letak semua. So, saya gratis. Mantap.